Xisco Munoz mahu menghancurkan Johor Darul Ta'zim. Penyokong JDT-FC mahu Xisco Munoz dipecat. Menjelang menentang Buriram United pada separuh masa kedua ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025-2026, Xisco Munoz melarang Bergson Da Silva dan Arif Aiman Hanapi daripada bermain menentang Buriram United. Kekalahan Johor Darul Ta'zim kepada Buriram United dalam aksi separuh akhir pertama ASEAN Club Championship Shopee Cup 2025-2026 benar-benar mengejutkan ramai penyokong bola sepak Asia Tenggara. Pasukan yang selama ini dianggap sebagai kuasa besar rantau ASEAN itu dilihat gagal menampilkan aksi sebenar ketika turun menentang wakil Thailand tersebut. Kekalahan itu bukan sahaja mencalarkan reputasi Harimau Selatan, malah membuka ruang kepada pelbagai persoalan mengenai hala tuju pasukan di bawah kendalian Xisco Munoz. Ramai penyokong tidak menyangka JDT yang memiliki skuad bertaraf bintang dan pengalaman luas di pentas antarabangsa boleh kelihatan begitu longgar ketika berdepan tekanan besar dalam perlawanan sepenting itu. Sejurus tamat perlawanan, media sosial dipenuhi dengan reaksi marah dan kecewa daripada penyokong JDT. Sebahagian besar daripada mereka mula mempersoalkan kemampuan Xisco Munoz untuk terus mengendalikan pasukan yang mempunyai standard begitu tinggi. Ada penyokong yang menganggap corak permainan JDT semakin hilang identiti sejak dikendalikan jurulatih dari Sepanyol itu. Mereka merasakan pasukan tidak lagi bermain dengan intensiti tinggi seperti musim-musim sebelumnya. Kritikan juga tertumpu kepada pemilihan pemain serta pendekatan taktikal yang dianggap terlalu berhati-hati ketika berdepan Buriram United. Bagi ramai penyokong, JDT sepatutnya tampil lebih dominan dan agresif kerana pasukan itu memiliki pemain berkualiti di hampir setiap posisi. Keadaan menjadi semakin panas apabila timbul dakwaan bahawa Xisco Munoz tidak mahu menurunkan dua tonggak utama pasukan, iaitu Bergson Da Silva dan Arif Aiman Hanapi dalam aksi timbal balik di Thailand. Walaupun dakwaan tersebut belum disahkan secara rasmi oleh pihak kelab, berita itu sudah cukup untuk mencetuskan kemarahan besar dalam kalangan penyokong Harimau Selatan. Ramai menganggap tindakan sedemikian ibarat memberi kelebihan mudah kepada Buriram United. Mereka percaya kedua-dua pemain tersebut adalah nadi utama pasukan dan sukar digantikan dalam perlawanan yang menentukan masa depan JDT di kejohanan tersebut. Bergson Da Silva bukan sekadar penyerang biasa buat JDT. Penyerang kelahiran Brazil itu dianggap antara pemain import terbaik pernah dimiliki kelab tersebut sejak era kebangkitan Harimau Selatan di bawah revolusi moden bola sepak Johor. Ketajamannya di hadapan gol sering menjadi penyelamat pasukan dalam perlawanan besar. Bergson juga mempunyai rekod jaringan yang luar biasa dalam pelbagai pertandingan domestik dan antarabangsa. Kehadirannya di atas padang sentiasa memberikan keyakinan kepada rakan sepasukan serta menimbulkan ketakutan kepada pertahanan lawan. Sebab itulah ramai penyokong tidak dapat menerima sekiranya beliau benar-benar diketepikan dalam aksi sepenting menentang Buriram United. Sementara itu, Arif Aiman Hanapi pula dianggap simbol masa depan bola sepak Malaysia. Pada usia yang masih muda, beliau sudah membuktikan dirinya sebagai antara pemain paling berbahaya di rantau Asia Tenggara. Kelajuan, teknik individu dan kreativiti yang dimiliki Arif menjadikannya senjata utama JDT dalam menghasilkan gerakan serangan pantas. Penyokong melihat Arif sebagai pemain yang mampu mengubah keputusan perlawanan dalam sekelip mata. Oleh sebab itu, khabar angin mengenai kemungkinan beliau tidak diturunkan menimbulkan kebimbangan besar kerana ramai percaya JDT memerlukan sentuhan magis pemain muda tersebut untuk bangkit daripada kekalahan di leg pertama. Dalam beberapa hari terakhir, tekanan terhadap Xisco Munoz semakin memuncak. Nama beliau menjadi sasaran utama kritikan di media sosial, forum bola sepak dan platform penyokong JDT. Ada yang secara terbuka mendesak pihak pengurusan supaya menukar jurulatih sekiranya JDT gagal mara ke final Shopee Cup.
Bagi penyokong, pasukan sebesar JDT tidak boleh menerima kegagalan mudah terutama dalam kejohanan yang melibatkan maruah kelab di peringkat ASEAN. Mereka percaya skuad Harimau Selatan mempunyai kemampuan untuk menewaskan mana-mana pasukan di rantau ini sekiranya digunakan dengan strategi yang tepat dan mentaliti menyerang yang lebih berani. Walaupun menerima kecaman hebat, Xisco Munoz tetap tampil tenang dalam sidang media sebelum perlawanan. Beliau menegaskan bahawa peluang JDT untuk bangkit masih terbuka luas walaupun ketinggalan dari segi agregat. Menurutnya, bola sepak sentiasa penuh dengan kejutan dan apa sahaja boleh berlaku dalam tempoh 90 minit. Xisco juga percaya pengalaman pemain-pemain JDT dalam aksi besar mampu membantu pasukan menghadapi tekanan ribuan penyokong lawan di Chang Arena. Beliau meminta semua pemain kekal fokus dan tidak terlalu memikirkan kritikan yang sedang melanda pasukan ketika ini. Namun begitu, kenyataan optimis daripada Xisco gagal menenangkan hati sebahagian besar penyokong JDT. Ramai masih mempersoalkan beberapa keputusan taktikal beliau dalam aksi pertama yang dianggap terlalu defensif. Mereka merasakan JDT seolah-olah bermain tanpa identiti sebenar dan gagal menggunakan kelebihan pemain kreatif yang dimiliki. Ada juga yang berpendapat Xisco terlalu bergantung kepada corak permainan selamat sehingga menyebabkan pasukan hilang ancaman di bahagian serangan. Kritikan demi kritikan terus muncul kerana penyokong JDT sudah terbiasa melihat pasukan mereka mendominasi lawan di pentas domestik maupun antarabangsa. Buriram United pula dilihat semakin yakin selepas kemenangan penting pada aksi pertama. Wakil Thailand itu terkenal sebagai antara pasukan paling konsisten di Asia Tenggara dan memiliki pengalaman luas dalam pertandingan antarabangsa. Mereka juga mempunyai rekod yang cukup baik ketika bermain di laman sendiri dengan sokongan ribuan penyokong fanatik. Keadaan ini menjadikan tugas JDT semakin sukar kerana pasukan Thailand tersebut pasti mahu mempertahankan kelebihan agregat mereka sehingga whistle penamat. Ramai pemerhati bola sepak menjangkakan Buriram akan bermain lebih berhati-hati sambil menunggu peluang melakukan serangan balas pantas. Suasana di Thailand dijangka sangat mencabar buat para pemain JDT. Chang Arena terkenal sebagai stadium yang memiliki atmosfera luar biasa ketika perlawanan besar berlangsung. Sorakan penyokong tuan rumah mampu memberikan tekanan mental kepada mana-mana pasukan lawan yang datang bertandang. Dalam situasi sebegini, pemain JDT perlu memiliki kekuatan mental yang tinggi untuk menghadapi provokasi dan tekanan sepanjang perlawanan. Pengalaman pemain senior bakal menjadi faktor penting dalam memastikan pasukan tidak hilang fokus ketika cuba memburu kebangkitan dramatik. Di sebalik segala tekanan yang melanda, masih ramai penyokong setia JDT yang percaya pasukan mereka mampu mencipta keajaiban. Mereka yakin pengalaman luas skuad Harimau Selatan dalam perlawanan besar boleh menjadi faktor penentu kebangkitan di Thailand. Penyokong berharap pemain-pemain utama mampu menunjukkan semangat juang luar biasa demi mempertahankan maruah kelab yang selama ini dianggap gegasi bola sepak Malaysia dan ASEAN. Bagi mereka, satu kemenangan besar di Thailand bukan sahaja mampu membawa JDT ke final, malah menjadi jawapan terbaik terhadap segala kritikan yang dilemparkan kepada pasukan sejak beberapa minggu kebelakangan ini.